Lebih 2,500 banduan Muslim sudah meraih manfaat daripada ceramah motivasi Mufti sejak ia diperkenalkan 5 tahun lalu. Program itu adalah hasil kerjasama antara Perkhidmatan Penjara Singapura dengan Majlis Ugama Islam Singapura MUIS menerusi inisiatif Fitrah. Hilang arah dan tujuan hidup selepas kehilangan ibu tersayang pada 2013. Azhar, bukan nama sebenar, tersilap langkah dan ditangkap pada 2018 atas kesalahan pemerasan serta penipuan identiti dan telah menjalani hukuman penjara sejak 2022. Namun, dengan tekad untuk mengubah masa depannya, dia mula mengikuti program sarjana muda dalam pengurusan rantaian bekalan dan logistik di Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura SUSS sejak tahun lalu. Matlamat saya bila saya keluar ni, of course saya nak kembali kepada orang yang tersayang, keluarga saya. Saya nak bayar balik all masa yang saya telah hilang semasa saya di sini. And same time, saya pun nak ada kerjaya yang baik. Kat luar pun ada stigma whereby, this ex-inmate, susah nak dapat kerja. So saya harap this stigma will be reduced dan give people like us peluang kedua untuk kembali ke masyarakat dan buat yang terbaik and contribute back to the community. Afiq, 45 tahun yang kini menjalani hukuman penjara atas kesalahan dada sejak Februari 2024, enggan mensia-siakan masa di penjara. Bekas jurutera audio dengan pengalaman lebih 20 tahun ini kini mengikuti program Diploma Media dalam penghasilan dan pengurusan kandungan anjuran Akademi Media Singapura menerusi inisiatif Sekolah Penjara. Dia kini menyumbang kepakarannya sebagai editor video di Hub Multimedia Perkhidmatan Penjara Singapura SPS. I am trying to do my best so that bila dibebaskan nanti I will have macam skills and experience for me to start something new when I go outside. Alhamdulillah, kira sokongan adalah baik daripada keluarga. Mereka dalam kalangan 750 banduan yang meraih manfaat daripada sesi ceramah motivasi Mufti yang dijalankan secara hibrid di Kompleks Penjara Tanah Merah. Sesi kelima ini disertai 34 banduan secara fizikal, manakala selebihnya mengikuti secara dalam talian dari institusi penjara lain serta rumah peralihan jamiah, bertapis dan rise above. Terdapat peningkatan sedikit yang mana jumlah peserta meningkat. Ia juga merupakan peluang keemasan bagi pejabat mufti untuk mendekati para pesalah juga para penghuni ini supaya mereka ini dapat memahami bagaimana masyarakat tidak meminggirkan mereka dan pada waktu yang sama juga untuk memahami cabaran yang mereka lalui dan juga insya-Allah diharapkan dia dapat mencetuskan sedikit harapan bagi mereka apabila mereka keluar kelak. Diharapkan sesi-sesi ini dapat memberikan para banduan pemahaman agama yang lebih mendalam serta ruang untuk refleksi peribadi demi menyokong proses pemulihan dan pembentukan semula jati diri mereka.